tu anak batuk keluar muntah yang kahak banyak tu. So kita sebagai ibu rasa puas. So, Assalamualaikum, selamat pagi. Nama diberi Safia. So nama panggilan kita panggil Efi lah. Awal penggunaan MAMS ni pada anak yang pertama. Pada usia 23 hari, tu kita dekat dalam pantang kan. Actually lepas 30 minit Fi gunakan tu anak batuk keluar muntah yang kahak banyak tu. So kita sebagai ibu rasa puas. Nak spend duit yang terlalu banyak kita pergi hospital kan. Ibu-ibu yang sedang bekerja memerlukan sesuatu yang cepat, ringkas tapi manfaat dia padat. Okay, Alhamdulillah dengan MAM, Fi dapat beli laptop. Tak payahlah nak minta duit dengan suami sangat. Hanya wanita yang berkejaya, yang tahu pegang duit, tahu macam mana menghargai duit tu. Terutamanya mereka yang ada TikTok. Jangan sia-siakan TikTok tu untuk buat sesuatu yang mengosongkan diri anda. Buat TikTok anda untuk jana pendapatan harian tanpa kita risau dekat mana kita nak buka kedai. Okay?